Hari ni kita pergi cari mi rebus. Ini pun antara satu makanan yang digemari orang Malaysia kan? Tak kira agama dan kaum semua tu. Cina, India, Melayu semua suka makan. Okey, tapi ada kat Ipoh ni legend gila. Tengok cakap dekat 60 tahun sejarah dia. Power weh. Jom kita cuba tengok. Ni dia kan, mi rebus Ramli. Ni berapa lama dah sejarah kedai? Sejarah kedai ni lebih kurang dah hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun? Ya. Lepas tu produk ni dah berapa lama? Produk ni pun dah 50 tahun. Yang ni daripada zaman kita gerai dulu. Oh, daripada gerai dulu? Gerai dulu. Oh, ni dah generasi berapa ni? Ni generasi ketiga pak. Ketiga? Kira atuk punya tu lah? Daripada atuk saya, bapa saya kan pada saya lah. Oh. Kami adik-adik lah. Oh, 1960 lebih. Sampai sekarang dah 50 tahun lebih dah kira agak-agak. 50 tahun lebih punya legend punya mi rebus. Tapi dah sampai generasi ketiga dia olahkan pelbagai jenis menu lah sekarang ni. Ini mi rebus original Ramli kau boleh nampak okey. Yang special dia apa tau? Mi dia buat sendiri, kuah dia buat sendiri, lepas tu cucur ni semua dia buat sendiri Yang special kat mi dia tu, dia tak terlampau kenyal sangat. Dia dalam lembut tu ada kenyal. Ini yang best. Tapi dia rasa macam bukan rasa mi kuning yang biasa kita makan tu. Dia ada rasa macam light-light punya tepung-tepung punya rasa. Dalam kenyal tu ada lembut. Dengan kuah dia boleh dikatakan pekat juga. Masak dengan guna ubi keledek, ubi kentang aku tak tahu. Tapi dia pekat, rasa manis dia. Dan ada rasa sedikit macam rempah-rempah tu. Dan telur pun dia iris keping-keping macam ni. Jadi kita makan pun jadi sedap. Ni nama dia mi rebus special yang kamu boleh nampak sini. Okey, dia base dia sama dengan mi rebus ori tadi tu, tapi dalam dia ada irisan daging lembu ni dengan ada udang goreng apa semua tu. Okey. Jadi kamu boleh nampak, aku kali ni pilih aku tak perah limau tu dalam mi ni sebab aku nak makan rasa original macam mana. Bila aku makan original dia, bagi aku dia lagi dapat rasa aroma dengan manis daripada ingredient yang digunakan untuk masak mi tu. Dapat rasa dengan lagi tepat tau. Lagi sedap, lagi manis. Okey, bagi aku lagi suka makan tanpa perapan limau. Okey, dan dalam dia kamu nampak dengan adanya daging ni boleh katakan manis, kau boleh katakan sedap. Yang paling special aku makan tadi udang dia berprofil kering. Bila kau gigit tu dia kering, tapi dalam tepung yang digoreng udang tu dia ada rasa rempah-rempah yang sedikit light-light punya pedas tu. Boleh katakan sedap. Dia kering sampai kepala dengan kulit apa semua tu dengan ekor, tak payah buka kulit pun terus boleh makan, tak ada masalah. Dia jadi boleh katakan best juga. Dan juga portion pun boleh katakan besar kau. Puas hati. Ini pula nasi goreng chicken chop boleh tengok. Okey, chicken chop dia boleh katakan portion dia besar ke. Dengan sos ni bukan black pepper. Dia ada rasa macam lebih pada mushroom, tapi dah roasted punya mushroom. Dia ada macam smoky sikit. Dengan ayam dia tu, aku tak tahu ayam ni digunakan bakar ke. Okey, bakar dia ada macam crunchy sikit. Lepas tu dia ada rasa macam smoky sikit. Boleh katakan best ke ayam ni. Dengan nasi dia pula, dia ada lebih kepada masin dan sedikit light punya rempah, dan ada sedikit light punya pedas. Boleh katakan kombinasi tu boleh dijadikan satu menu yang agak menarik jugalah. Ini pula nasi ayam boleh nampak. Ayam ni boleh katakan portion dia banyak kak. Dan juga paling special aku rasa dia punya sos cili. Dia punya sos cili ni dia ada rasa lebih pada masam. Lepas tu ada sedikit punya manis. Lepas tu bila makan pula ayam ni, dia ada letak dengan kicap, dia ada sedikit punya masin. Jadi kau letak dengan sup tu makan boleh katakan sedap kok. Boleh tahan juga nasi ayam sini. Dan juga ayam ni profil dia kering bukan jenis profil juicy. Bagi aku kering pun best juga sebab kering dia dapat rasa juga. Kerana apa kunyah-kunyahan orang kata kenyal-kenyal sikit juga. Dia selain pada mi rebus orang nampak tadi ada macam-macam lagi menu-menu lain Ada claypot, laksa pun ada, dengan western pun ada kat sini. Dia ada pelbagai kan menu-menu tu. Tapi aku dengar cakap tadi memang legend gila punya kedai ni. Boleh dikatakan best juga, dapat makan punya orang kata memori tu. Dan sini waktu operasi ni macam mana? Sini waktu operasi di Tasik kita buka daripada 6 pagi sehingga 10 malam. Di Pekalan Stesen 18 kita buka daripada 10 pagi sehingga 10 malam. Taman Perpaduan Becam kita buka daripada pukul 3 petang sehingga 10 malam. Okey, jadi semua tak ada cuti? Tak ada cuti. Oh, semua tak ada cuti hari-hari buka. Jadi ada satu soalan, macam mana abang boleh teruskan orang kata atuk dulu punya resepi sampai sekarang? Kita teruskan kita ikut resepi asal lah. Sekarang ni kita buat secara, kita settlekan di kilang. Jadi di kilang tu kita jaga, kita quality kita maintain tu resepi tu dulu sampai sekarang. Ramli mi rebus power gila aja handai.